Kan, dia setuju tak setuju, dia terima tak terima, dia suka tak suka. Hidup ni bukan tentang nak suruh orang suka kita. Penat nanti. Pakai tudung biru orang tak suka, pakai tudung merah orang tak suka. Alah elak lah. Pakai macam mana letak batu-batu pun orang tak suka. Dah buang batu pun tak suka. Kerana duduk di dunia ni kita tak boleh puas hatikan semua orang. Macam saya ceramah pagi ni, tak semua orang suka. Ada orang apa-apa lah ustaz ni. Kerana saya tak boleh puas hatikan semua orang. Itu adalah manusia lemah. Kan, sifat manusia lemah. Tak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Bila kita takut kepada Allah, ya, takut tu bukanlah menyebabkan kita berdia, kewedan kita tu menyebabkan kita lemah. Tapi takut pada Allah Ta'ala ni dia mesti gandingkan dengan al-khauf war-raja. Khauf takut, lepas tu ada raja mengharap. Contohnya takut sembahyang diterima ke tak diterima, lepas tu kita letak raja, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang terima solat saya. Akan ada sampai satu ketika tinggal rojak saja pengharapan. Bukan rojak kedai mamak tu. Ar-raja maknanya pengharapan. Ketika mana kita terlantar sakit di hospital, ketika itu amal soleh dah tak boleh nak dilakukan. Yang kita boleh pengharapan, ya Allah, mudah-mudahan 60 tahun selama ni aku beribadah, kau terimalah ya Allah. Masa tu nak amal soleh dah tak boleh dah. Nak pergi haji dah tak boleh, pergi umrah dah tak boleh.